Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel kami The Isco. Okey, untuk video kali ni kami nak review deck. Kami tak mau review deck ni. Kami nak review deck yang tidak menggunakan kad daripada kad Vesta ataupun kad yang mahal lah. Okey, kami menamakan deck ini namanya deck Fusion. Sebelum tu, jadi bagi anda yang belum sampai ke channel ini, jangan lupa untuk menekan button subscribe agar anda tidak terlepas video-video terbaru daripada kami. Jom kita saksikan video ini. Okey, untuk deck video kami ni, kami tak guna langsung kad syarat jenis retaka. Jadi kami menggunakan kad. Jadi untuk konten retaka ni, kita perlu gunakan kad jenis ketua. Sebelum tu mari kita susun dulu. Okey, susun dulu kad ni, kad syarat, kad sokongan, kad ni, kad syarat, kad sokongan, kad HP rendah, kad sokongan, kad HP rendah, kad syarat. Okey, kita kena kad retaka kita susun dulu. Angkasa pas mau ni tak lawan tidak berkesan, tidak berkesan dua je. Okey, 3 kat sana tidak berkesan. Ini boboiboy ni letak kat sini dulu. HP 200. Okey, untuk deck kali ni kami mencadangkan deck iaitu deck Beliung, Crossfire dan Supra. Okey, Beliung, Crossfire dan Supra. Supra kita guna ketiga-tiga ni lah. Okey, manakala untuk kita review satu persatu dulu. Kita pergi kepada deck yang ketua. Okey, deck yang rendah ni, speed rendah, iaitu pertama kali ketua. Tukarkan kad ini di zone aktif, kad ini di kad lawan di zone aktif. Kita pakai dua kat sini, satu ke Cyclone dan Joki-Joki. Kedua daripada Ultimate Celebration Abah. Ketiga daripada Pack Elemental Taufan. Sebab kita guna boboiboy Taufan ni, kita perlu keadaan ni satu lah untuk kita nak melajukan lagi. Ketiga boboiboy Blaze. Boboiboy Blaze ni dia punya efek dia ni, susun semula kad di tangan, kad di tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad paling atas. Okey, ni kad yang kita guna juga sebagai contoh. Kalau cakap tekan kat tangan kita ada kad-kad bersyarat ni, tiba-tiba ada satu kad bersyarat kan, Crossfire, kita nak aktifkan Crossfire tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam deck saya ni kita tak letak langsung boboiboy Blaze dan juga Ice. Jadi kita perlukan kad Blaze ni untuk kita nak letakkan kad ni semula dalam deck. Okey, seterusnya kad daripada efek kad lawan tidak berkesan, iaitu Fang, Solar dan juga Halilintar. Sebab apa? Dua kad ni akan menepati kad sokongan daripada Supra. Okey, kemudian kad jenis nambah kad di tangan, itu ni kad ambil satu kad jenis memang guna lah kat, tapi biasanya boleh beli jenis album tu. Okey, kemudian ambil 2 kad. Okey, kad ni menggantikan kad yang 03 beli lah, efek yang satu kosong teleportasi tu. Okey, seterusnya efek yang HP tinggi. Kita ada 2 kat sini. Satu Maharaja Ramos, iaitu ambil 1 kad. Sebab apa kami gunakan HP Maharaja Ramos? Itu kerana HP dia agak tinggi dan juga attack dia agak tinggi, dan juga HP efek dia boleh menambah 1 kad di tangan. Seterusnya boboiboy 03 Joki-Joki ni. Okey, boboiboy Joki-Joki ni kita boleh summon, kita boleh ambil kad boboiboy Fusion untuk letak di tangan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kad seterusnya, iaitu kad yang ni. Ambil 1 kad, pilih 1 kad sokongan daripada deck dan gunakan efek tersebut. Okey, efek ni kalau kita dapat, kita letak dulu. Kalau kita boleh guna efek ni, kita terus ambil efek kad sokongan tu, bawa keluar terus efek ni. Seterusnya efek daripada Gamma, kita memang gunalah. Sebab apa? Sebab satu HP rendah, HP dia tinggi, attack dia tinggi, dia punya efek pun boleh tahan lah. Memang perlu. Ni macam deck saya ni, kad ni
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kad ni memang diperlukan untuk kalau letak kad ni, kita boleh sama ni. Kita boleh letak ni, terseduh efek tu. Tapi tak boleh seduh yang efek yang tu lah, efek yang ditakar lah, sebab kita tak ada kan. Okey, seterusnya pada kad sokongan. Kad sokongan yang wajib kita ada iaitu password dan juga clisterboard. Okey, ni memang wajib lah. Kalau seperti tak dek, kalau tak ada ni memang tak lengkap lah dek kita tu. Okey, seterusnya kad jenis ambil 2 kad iaitu mami balut dan juga motorboard. Okey, seterusnya kad Ochoboard, tukarkan pada tahap kedua, dan juga kad Bowoboi Fusion. Okey, planning dia kat sini. Kalau kita ambil satu kad tu, planning dia kat sini. Kalau kita dekat tangan tu, kita dapat Bowoboi solar. Kita aktifkan kad solar ni dulu. Sebab solar ni di antara dua ni je. Jadi bila aktifkan kad solar ni, memang diperlukan lah. Sebagai contoh, kita tarik di tangan, dapat 2 kad ni. Okey, kita dapat 2 kad ni. Okey, solar ni kita jangan letak fan dulu, kita letak solar ni dulu. Okey, kemudian kita dah guna Bowoboi solar. Kemudian kita cuba menang awesome untuk kali pertama tu. Kalau kita menang awesome, kita akan gunakan kad Ochoboard ni. Kita akan summon Bowoboi Taufan dan kita ambil terus Bowoboi Frostfire. Okey, bila kita lawan awesome lah, lawan awesome sampai dah menang. Okey, memandangkan hal ini dalam round pertama tu kita dah unlock solar, Halilintar dan Taufan bermasuk kat sini. Semua kad ni dah boleh guna. 1, 2, 3, 4 kad ni kita dah boleh guna, kita dah unlock. Okey, memandangkan Bowoboi Taufan ni kita kena sampailah dia menang. Mana kita Bowoboi ni kita kena letak dekat sini dulu. Kalau tak mau letak di sini, kita kalut, kita takut sangat Bowoboi Frostfire ni lekat kat tangan, kita boleh je fusion terus. Kita fusion terus, kita bawa keluar Frostfire. Memanglah tidak mendapati syarat pada mula-mula, tetapi kita boleh letakkan Frostfire ni di zon kalah menang. Okay, tujuan dah sebab apa? Sebab apa-apa kita akan guna efek Frostfire ni untuk automatik menang. Okay, itu dia punya step kita lah. Okay, selepas pada step kita mudah je. Pertama solar, lepas tu kita cuba lawan. Kalau kita solar ni tak berjaya, kita letak fan. Kemudian kita aktifkan kad ni, kad tahap kedua ni. Tahap kedua ni kita summon terus. Sebab apabila ini lawangan ni kan, ini lawangan ni automatik password ni dia kena tunggu, dia kena jalan sama-sama sebab kad sokongan jalan sama-sama. Tapi kelebihan dia dekat zone aktif kita dah tukar kepada kad Halilintar. Tapi biasanya kalau macam kita dah guna ni, ini lawan hak ni, bila Ochoboard ni lawan dengan password kan, kita boleh guna Halilintar. Sebab tadi kita dah guna solar, kita boleh letak Halilintar supaya kita cancelkan efek password tu. Kalau kita biarkan pengguna guna efek password, dia macam dia boleh control game kita. Tapi mandangkan kita tak mau dia bagi control game kita nak control game kita tu, kita kena berkeluar Halilintar. Okey, tak apalah, Bowoboi Fusion tak keluar ni tak apa. Okey, seterusnya kita cuba pula cara lain. Sebagai contoh dah, kalau kita letak lepas pada yang ni dah ada kad zone kalah menang kan, kita boleh guna kad ni, kad ni. Mana cari tak jumpa. Kita boleh guna kad ni. Kita aktifkan Mas Mawais kan, kita aktifkan Mawais, kita guna efek Ochoboard ni, kita summon Bowoboi 03 ni. Kok kenapa kita kena summon Bowoboi 03 ni, dan kita ambil kad jenis fusion. Kita ambil fusion, kita guna efek fusion, kita guna Frostfire. Okey, function untuk yang kad lain, password apa semua tu kita tahu lah, dia memang efek pinjam efek lah. Tapi 2 kad ni memang diperlukan sebab kita nak tarik kad. Kalau boleh tu jangan guna kad sangat, sebab kita takut bila kita tarik kad, takut Frostfire ni lekat di tangan. Tapi bila Frostfire ni dah ada di zone kalah menang, kita tak risau dah, kita boleh gunakan strategi kita. Okey, untuk beliau ni memang HP dia tinggi, jadi kita juga boleh guna. Contohnya kita guna Bowoboi ni
Kita dah ini apa, kita dah dapat 3 kad lah, 3 kad dah menang. Tapi kalah pun ada agak kalah. Kita guna efek ni, kita pinjam efek ni, bila kita summon tukarkan jenis berubah beliau ni, lepas tu tertukar kepada beliau ni, kita alih satu kad, kita attack, kita dah boleh menang lah. Seterusnya efek Allah dah diserabut dah lah. Seterusnya untuk automatik menang kita hanya pakai hangkasa saja. Kenapa hangkasa ni kita kena tak retaka lah, retaka. Kemudian kalau kita tak dapat retaka kan, kita akan guna lah. Sebab apa? Sebab efek dia tu boleh sedut efek orang. Okey, untuk Mobile Supra ni pula, Mobile Supra ni kita boleh summon awal-awal. Sebagai contoh, kita sebab apa? Dia punya HP dia tu agak tinggi juga, 200-220. Okey, dia punya efek dia tu agak simple juga, pinjam efek macam apa subot, tapi pinjam efek dia kalau menang. Manakala untuk Mobile Supra ni pun sama. Okey, bagi Mobile Supra yang cuci ni, memandangkan kita tak ada kad tapok Vesta, kita guna Mobile Supra ni untuk kita memperlambatkan kemenangan pihak lawan tu. Barulah kita boleh susun strategi. Okey, saya rasa itu saja kot update kita untuk kali ni. Okey, untuk video seterusnya, bagi anda yang baru sampai ke sini ni, jangan lupa subscribe channel kami ni. Sebab apa? Untuk video seterusnya ni, kami akan guna deck ni. Kita akan lawan deck daripada deck Umar Kes lah. Umar Kes ni dia pakai deck ni, kita tengok deck dia sikit Okey, dia pakai deck dia kat sini. Gempa, Retaka, Pari Api, Retaka, Halilintar, Coba Rosak, Mahmah Waiz, Gamma, Tapok, Masubak, Adudu, Solar, Fang, Balak, Blaze, Duri ni, Duri Ice Blaze ni, Solar, Retaka, Coba Gempa ni, Retaka Gamma ni. Okay, tu kad baru Coba ni, Pari Api, Hangkasa dan Fang. Dia guna Fang juga. Sebab dia guna Fang, dia pakai Fang ni. Kita tak tahu lah sama ada deck mana yang lebih kuat antara deck ni ataupun deck ni. Okay, sama-sama lah kita tunggu di next video. Okay, sekian video kami untuk kali ini. Sekiranya anda suka tentang konten kami, sediakan kepada anda untuk video kali ini. Saya tekan button share dan like. Jangan lupa subscribe channel kami ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.